Sikit-sikit, jom kita belajar membaca. Awak pandai baca tak? Pandai lah. Ya ke? Okey, cuba awak baca. Sekejap dia. Tani. Betul. Okey, kita pula. Nyanyilah, nyanyi. Nyanyilah. Okey. Ni saya suka makan dia. Apa ni? Pi. Pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Barsha binti Cik Sana Abidin. Saya Akilauni binti Muhammad Fauzi. Dan saya Adila Farhana binti Muhammad Rizal. Kami dari unit Bahasa Melayu 1 dan kami telah memilih aktiviti bagi masalah literasi membaca dan kami telah menghasilkan satu bahan bantu mengajar yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Kotak ini bernama Kotak Pintar. Peringkat pertama adalah peringkat bacaan. Itu merupakan tahap awal dalam proses perkembangan kemahiran membaca murid. Pada tahap ini, murid belum lagi membaca ayat atau memahami teks, tetapi mereka didedahkan kepada asas-asas literasi seperti pengecaman huruf, bunyi dan suku kata. Fokus utama peringkat prabacaan ialah membina kesedaran fonologi, iaitu kebolehan murid mengenal dan membezakan bunyi dalam sesuatu perkataan. Murid belajar membunyikan huruf, memecahkan perkataan kepada suku kata dan mencantumkannya semula. Pada tahap ini juga, penekanan tidak diberikan kepada pemahaman makna, sebaliknya kepada ketepatan sebutan dan kelancaran menyebut suku kata. Aktiviti yang dijalankan biasanya berbentuk latih tibu bunyi, padanan huruf dan cantuman suku kata bagi membina asas membaca yang kukuh. Secara ringkasnya, peringkat prabacaan bertujuan menyediakan murid dengan kemahiran asas sebelum mereka melangkah ke peringkat bacaan yang lebih tinggi seperti bacaan mekanis dan bacaan mentalis. Seterusnya, bagi peringkat bacaan mekanis pula, bacaan mekanis merupakan tahap kedua dalam perkembangan kemahiran membaca selepas peringkat prabacaan. Pada tahap ini, murid sudah mempunyai asas pengecaman huruf dan suku kata. Lalu, mereka mula membaca perkataan, frasa dan ayat mudah secara lantang. Fokus utama bacaan mekanis ialah ketepatan sebutan, kelancaran membaca serta penggunaan intonasi yang sesuai. Murid perlu membaca secara kuat dan jelas dengan bimbingan guru bagi memastikan sebutan setiap perkataan adalah tepat. Pada peringkat ini, penekanan masih tertumpu kepada aspek teknikal membaca, iaitu cara menyebut perkataan dengan betul, mengikut tanda baca dan tidak tersekat-sekat. Pemahaman makna belum menjadi fokus utama, tetapi murid mula menunjukkan sedikit kefahaman terhadap bahan yang dibaca. Secara ringkasnya, bacaan mekanis bertujuan untuk melatih murid membaca dengan lancar dan tepat sebelum mereka beralih ke peringkat bacaan mentalis yang lebih menekankan aspek pemahaman. Peringkat bacaan mentalis merupakan peringkat tertinggi dalam perkembangan kemahiran membaca. Pada tahap ini, murid membaca secara senyap tanpa melafazkan perkataan dengan suara yang kuat. Bacaan mentalis tidak lagi menekankan aspek sebutan atau kelancaran suara. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada kefahaman isi teks. Pembaca perlu memahami makna keseluruhan bahan bacaan, mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta membuat tafsiran terhadap maklumat yang dibaca. Selain itu, bacaan mentalis juga melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Murid bukan sahaja membaca untuk mendapatkan maklumat, tetapi juga untuk menganalisis, menilai dan menghubungkan maklumat tersebut. Hal ini menjadikan bacaan mentalis
sebagai asas kepada pembelajaran kendiri kerana murid mampu memahami bahan bacaan tanpa bantuan guru secara langsung. Dalam konteks pendidikan, bacaan mentalis sangat penting kerana kebanyakan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah memerlukan kemahiran memahami teks secara mendalam. Melalui bacaan mentalis, murid dapat meningkatkan daya tumpuan, memperkukuh pemahaman serta membina kecekapan literasi yang lebih tinggi. Oleh itu, peringkat ini menjadi matlamat akhir dalam penguasaan kemahiran membaca bagi memastikan murid menjadi pembaca yang matang, berilmu dan berdikari. Isu yang kami bincangkan adalah murid gagap membaca. Murid yang gagap membaca ialah murid yang menghadapi kesukaran untuk menyebut perkataan dengan lancar. Mereka mungkin tersangkut mengulang sebahagian perkataan atau berhenti seketika semasa membaca. Masalah ini biasanya berlaku kerana beberapa faktor. Yang pertama, murid belum biasa dengan bunyi huruf atau suku kata. Kedua, murid takut tersilap sebut perkataan. Ketiga, murid kurang latihan membaca dengan perlahan dan jelas. Gagap membaca boleh menjejaskan keyakinan dan membuat mereka malu untuk membaca di depan kelas. Untuk membantu, guru boleh menggunakan strategi seperti membaca perlahan-lahan, membahagikan perkataan kepada suku kata dan latihan berulang secara berkumpulan atau bersama rakan. Dengan sokongan yang betul, murid boleh memperbaiki kemahiran membaca mereka dan menjadi lebih yakin. Jadi, disebabkan masalah tersebut, kami telah memperkenalkan bahan bantu mengajar kami, iaitu kotak pintar. Peringkat pertama adalah peringkat prabacaan. Aktiviti ini dijalankan pada peringkat prabacaan. Pada tahap ini, murid hanya perlu memberi fokus kepada kemahiran membaca asas, iaitu mengenal dan membunyikan suku kata dengan betul. Dalam bahan ini, murid akan mencantumkan suku kata seperti sekaki, seikat, sebuah, seutas, sebatang dan sebentuk. Murid hanya perlu menyebut setiap suku kata secara berasingan dan kemudian membacanya secara lancar sebagai satu perkataan penuh. Sebagai contoh, S-I-S-E, K-A-K, K-I-K, sekaki. Kedua, S-I-S-E, I-E, K-A-T-Kat, seikat. Ketiga, S-I-S-E, B-U-B, A-H-A, sebuah. Yang keempat, S-I-S-E, U-U, T-A-S-Tas, seutas. Yang kelima, S-I-S-E, B-A-Ba, T-A-N-G, tang, sebatang. Dan yang keenam, S-I-S-E, B-E-N-B, T-U-K, tuk, sebentuk. Jadi, murid perlu mengulang semula seperti sekaki, seikat, sebuah, seutas, sebatang dan sebentuk. Penekanan aktiviti ini bukan kepada pemahaman makna, tetapi kepada kelancaran sebutan dan ketepatan bunyi. Murid dilatih untuk membunyikan suku kata dengan jelas dan menggabungkannya tanpa perlu menghuraikan maksud perkataan tersebut. Gambar yang disediakan hanyalah sebagai rangsangan visual untuk menarik minat murid. Namun, objektif utama tetap tertumpu kepada kemahiran membaca secara asas. Kesimpulannya, pada peringkat prabacaan ini, murid hanya perlu membaca dan mencantum suku kata dengan betul sebagai persediaan ke peringkat bacaan seterusnya.
Seterusnya kita beralih pula pada peringkat kedua iaitu peringkat bacaan mekanis. Aktiviti ini digunakan bagi melatih murid membaca secara lantang dengan sebutan yang jelas dan tepat. Dalam bacaan mekanis, penekanan diberikan kepada kelancaran membaca, ketepatan sebutan perkataan serta intonasi yang sesuai. Melalui aktiviti ini, murid akan membaca frasa penuh seperti sekaki, sebatang, sebentuk dan sebuah secara kuat dan berulang. Pengulangan bacaan ini dapat membantu murid membiasakan diri dengan pola sebutan yang betul. Guru boleh membimbing murid dengan menyebut frasa menggunakan nada yang jelas dan tidak tergesa-gesa supaya bacaan kedengaran lancar dan tersusun. Aktiviti padanan gambar dengan penjodoh bilangan ini juga menjadikan sesi pengajaran lebih aktif. Murid perlu memilih perkataan yang betul dan membaca dengan yakin di hadapan kelas. Kaedah ini dapat meningkatkan keberanian murid untuk membaca secara terbuka serta melatih mereka menyebut perkataan dengan tepat tanpa teragak-agak. Sebagai contoh, sekaki, payung, sebatang pensel. Baiklah, saya akan menerangkan pada bahagian terakhir iaitu bacaan mentalis. Pada bahagian ini, murid akan membaca ayat-ayat yang disediakan secara senyap tanpa menyebutkannya dengan kuat. Bacaan mentalis ini bertujuan untuk melatih murid memahami konteks ayat terlebih dahulu sebelum mereka memilih penjodoh bilangan yang sesuai. Apabila murid membaca secara mentalis, mereka akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada maksud ayat sebelum mereka mengisi tempat kosong. Ini mengelakkan murid daripada menjawab secara tergesa-gesa atau sekadar meneka. Dalam aktiviti ini, murid akan membaca ayat yang mempunyai tempat kosong pada bahagian penjodoh bilangan. Selepas memahami maksud ayat ini, murid perlu memilih penjodoh bilangan yang sesuai daripada kad-kad jawapan yang tersedia dalam kotak pintar ini. Selepas memahami maksud ayat, murid perlu memilih penjodoh bilangan yang sesuai daripada kad jawapan yang disediakan dalam kotak pintar ini. Sebagai contoh, jika ayat merujuk kepada cincin, iaitu ibu menghadiahkan kakak tempat kosong cincin sempena hari lahirnya, maka murid akan memilih penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan ayat tersebut, iaitu sebentuk. Murid akan melekatkan perkataan penjodoh bilangan sebentuk pada bahagian ini untuk melengkapkan ayat ini. Manakala contoh kedua iaitu saya membaca tempat kosong buku cerita yang menarik sebelum tidur pada setiap malam, maka murid akan memilih penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan ayat tersebut iaitu sebuah. Murid akan melekatkan penjodoh bilangan sebuah pada ayat tersebut untuk melengkapkan ayat. Maka secara tidak langsung, aktiviti ini bukan sahaja menguji kefahaman murid, tetapi juga mengukuhkan penguasaan mereka terhadap penggunaan penjodoh bilangan berdasarkan konteks-konteks ayat yang sesuai.
saya akan menjelaskan justifikasi pemilihan bahan ini. Kami memilih kotak pintar kerana bahan ini bersifat konkret dan interaktif. Melalui bahan ini, murid dapat belajar secara langsung dan aktif selaras dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan pelibatan murid dalam membina kefahaman sendiri. Selain itu, kotak pintar juga menyokong pembelajaran berbeza tahap kerana aktiviti di dalamnya boleh disesuaikan mengikut keupayaan murid. Antara kelebihan kotak pintar ialah ia menjadikan pembelajaran tata bahasa lebih menarik dan tidak membosankan. Bahan ini membantu murid memahami penggunaan penjodoh bilangan secara konteks bukan sekadar menghafal. Selain itu, kotak pintar menggalakkan pembelajaran aktif dan kolaboratif serta sesuai digunakan untuk murid pelbagai tahap. Tambahan pula, ia boleh digunakan berulang kali bagi aktiviti pengayaan dan pemulihan. Namun begitu, terdapat juga beberapa kekurangan. Antaranya, guru memerlukan masa untuk menyediakan bahan-bahan tersebut. Selain itu, kad juga berisiko untuk hilang atau bercampur jika tidak dikawal dengan baik. Bahan ini juga memerlukan pengurusan kelas yang sistematik, terutamanya apabila digunakan dalam kumpulan yang besar. Baiklah, saya akan menerangkan cadangan penambahbaikan bagi mengatasi kekurangan kotak pintar ini. Pertama, dari segi penyediaan bahan yang memerlukan masa yang lama. Bagi mengatasi isu ini, bahan boleh dilaminasi supaya tahan lama dan boleh digunakan berulang kali. Selain itu, guru juga boleh menyediakan template digital supaya mudah dicetak semula jika berlaku kerosakan. Dengan cara ini, masa penyediaan dapat dijimatkan pada masa akan datang. Yang kedua, risiko kad hilang atau bercampur. Untuk mengurangkan masalah ini, setiap set kad boleh dilabel dengan kod warna atau nombor di bahagian belakang. Selain itu, penyediaan poket khas atau bekas kecil di dalam kotak juga dapat membantu memastikan kad disimpan dengan lebih sistematik selepas aktiviti dijalankan. Ketiga, aktiviti ini memerlukan kawalan kelas yang baik. Bagi memastikan kelas lebih terkawal, guru boleh menetapkan peranan setiap kumpulan seperti ketua kumpulan, pembaca, penyemak dan pencatat markah. Guru juga boleh menetapkan had masa bagi setiap pusingan supaya murid lebih fokus dan aktiviti berjalan dengan lebih teratur. Dan yang keempat, penggunaan kotak pintar kurang efektif jika melibatkan kumpulan yang terlalu besar. Sebagai penambahbaikan, guru boleh menggunakan kaedah stesen pembelajaran di mana murid perlu bergerak mengikut giliran dalam kumpulan kecil. Selain itu, versi mini kotak pintar juga boleh disediakan bagi memastikan semua murid terlibat secara aktif. Jadi, dengan penambahbaikan dari segi pengurusan bahan, kawalan kelas dan strategi pelaksanaan, kotak pintar dapat digunakan dengan lebih efektif serta mampu meningkatkan kemahiran literasi membaca mekanisme murid secara lebih sistematik dan menyeronokkan. Secara keseluruhannya, kotak pintar ini merupakan bahan bantu mengajar yang kreatif dan interaktif dalam membantu meningkatkan literasi membaca mekanisme murid, khususnya dalam penggunaan penjodoh bilangan. Walaupun terdapat beberapa kekurangan seperti masa penyediaan bahan, risiko kehilangan kad dan keperluan kawalan kelas yang baik, kelemahan tersebut boleh diatasi melalui perancangan yang sistematik dan penambahbaikan yang sesuai. Dengan pengurusan bahan yang lebih teratur, pembahagian peranan dalam kumpulan serta strategi pelaksanaan yang berkesan, kotak pintar ini berpotensi menjadi satu inovasi PDP yang bukan sahaja menyeronokkan, malah mampu meningkatkan kelancaran, sebutan dan keyakinan murid dalam membaca secara mekanis. Sekian, terima kasih.